Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama diberi Zahra Natisha binti Syed Azwar. Saya berumur 12 tahun dan berada di dalam darjah 6. Saya bersekolah di SKLKTP Keraton Lapan yang terletak di daerah Rompeng Pahang. Kod sekolah saya ialah CBA 8024. Anda boleh melihat saya dengan berpakaian seragam pengawas PSS. Saya sering memasuki pelbagai pertandingan yang diadakan di sekolah. Hampir semua orang mempunyai hobi masing-masing. Dengan bangganya, saya boleh katakan yang hobi saya ialah membaca buku. Saya mempunyai beberapa buah koleksi buku cerita di rumah. Cita-cita saya pula ingin menjadi seorang pendidik. Oleh itu, saya banyak meluangkan masa dengan membaca buku di rumah atau di sekolah. Pada hari ini, saya berasa sangat teruja untuk berkongsi mengenai sebuah buku cerita yang telah saya baca dan judulnya bertajuk Abang Saiful Seorang Arkitek. Buku ini ditulis salah seorang wanita yang bernama Nurhaina Syafiah. Buku ini diterbit oleh Shining Star Publication yang beralamat di Kulai, Johor pada tahun 2015. Jalan cerita buku ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang Wafi dan abangnya Saiful, seorang arkitek yang berjaya membina pelbagai bangunan seperti menara, KLCC dan 188. Selain itu, sewaktu persekolahan, Abang Saiful seorang murid yang rajin dan juga berdedikasi serta mengambil berat tentang kerja sekolahnya yang cikgu beri kepada. Wafi mendengar cerita Abang Saiful dan menjadi lebih giat dalam pelajaran. Pengajaran yang kita boleh ambil pada buku ini ialah kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh supaya kita dapat menjadi orang yang berjaya dan juga berinspirasi. Akhir kata, semoga bicara buku saya dapat menjadi sumber inspirasi buat semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.